So, ibu nak pegang starfish. Kan? Welcome to my lovely Charles family. Assalamualaikum, welcome back to my channel. So untuk video kali ni, kita orang nak buat apa ni? Dinda, kita kat mana? Legoland. Kita dekat Legoland. Nak pergi sea life. Tengok tu. Yang biru belakang tu. Kita nak masuk dalam tu, nak tengok ikan-ikan, nak tengok ikan pari, ikan shark, nak tengok seahorse, nak tengok jellyfish. Macam-macam dalam tu. Jom, korang kena ikut video ni sampai habis untuk tengok ikan apa yang ada dalam tu. Okey, Dinda? Okey. Jom! Jalan. Kasih. Baby Shark. So, jom kita masuk. Kita nak masuk awal supaya tak ramai. Legoland dalam ni. Legoland pula. Hi fish. Fish. Kenapa fish tu dia nak cari rumah? Bu nak pegang Lego. Nak pegang Lego. Dia jadi menyelam dalam tu. Ni ada art daripada alam sekitar ke? Daripada alam sekitar. Betul. Daripada penutup botol. Straw. Kita dah ingat botol. Penutup botol. Ni. Dengan straw lah. Cantik lah. Ni. Naik lift. Dia ada tangga. Kita naik lift lah sebab kita ada stroller. Yes. Lift dia cantik. Ting. Dia macam contoh. Kan? Kasih. Benar pusing. Kasih tengok apa? Benar pusing. Okay, jom. Wow. Tengok berapa? 1. Wow, lift dia pun macam kita dalam kapal selam lah. Blub. Ada air. Jom kita pusing. Nak pusing apa tu? Sana pusing lah. Jom adik. Sini. Ush, lawa. Ibu. Masak, jom masak. Bagi makan dia di sini. Wow, banyak gila ikan ni semua. Masuk lah. Betul lah. Tengok ni. Dinda kata dia macam berpusing. Ikan ni semua berpusing. Press button tu nak bagi makan. Okay, Dinda, cepat Dinda. Press button tu. Press button to feed the fish. Go. Tekan mana merah tu? Dengar je. Tekan. Tak keluar Josh pun lah. Tekan. Cepat. Tekan. 1, 2, 3. Dah tekan belum? Dah? Alamak, tak jadi apa pun. Tak jadi apa pun. Kasih. Mana? Ada makanan turun Korang tengok ikan ni. Macam ikan apa ni? Bawal. Lagi 3 minit. Lagi 3 minit. Dia ada masa dia kat situ. Sekejap lagi. Tu, tengok ikan apa? Silver Moon nama dia.
Ambil gambar, ambil gambar. Kasih dokong ayah. Ni nama ikan dia Silver Moon. Nama ikan ni Silver Moon. Kita tak boleh nak buka flash tau. Kalau dalam aquarium tak boleh buka flash. Tak boleh buka lampu. Kasih, pegang fish tu kasih. Fish tu nak jalan. Wow. Ramai. Tengok tu. Du. Mana makanan ni? Tu kan? Jadi apa? Oh tu makanannya. Oh. Macam tu bila Dinda tekan ikannya berkumpul kat sini. Tu Dinda tengok tu. Oh banyaknya. Mam. Yang ni kasih cakap mam. Banyaknya. Oh banyak kan? Ikan. Dia nak banyak sangat. Banyak sangat. Ikan tu di bawah. Kasih takut ke? Tu ke bawah ikan tu. Ikan tu kat bawah kan? Cari. Dia cari makanan. Tengok tu. Dia pun kat atas nak tengok ada apa. Dia boleh jadi. Tengok dah. Dah habis kan? Betul dia ke bawah. Baru ada orang jalan balik ikut bulatan ni. Dah habis makan. Dinda kasih dia orang makan Okay, jom. Dia hebat. Dinda hebat. Jom kita masuk dalam pula ada apa. Dia tak dia tak boleh ni. Jangan Ambil gambar. boleh ambil gambar, jangan flash. Oh. Wow. Apa tu kasih? SpongeBob kasih kata? Babak. Sini ada tempat lalu. Ada tempat lalu. Ya, ada tempat lalu. Ni. Jom kita tengok ada apa lagi kat sana. Oh. Terobos. Cantiknya. Besar. Wah tu besar tu ikan tu. Uish. Besarnya. Dekat atas dia orang pun ada ikan. Apa? Dia orang ni betul-betul tinggalkan aku tau. Aku terkotak-kanting tau kat sini. Dia orang dekat depan dah. Apa tu kasih tu? Wah, kita akan jumpa Clown Lodge. Boleh masuk dalam muka. Boleh masuk gua? Ayo ayah. Ayah. Kita tengok ayah. Ni. Mana? Ayah please. Tu ayah. Dia nak buat juga. Okay, masuk adik. Dinda, mana Dinda? Dinda lagi dalam. Dalam lagi. Tu. Dia tak nak. Mana kasih? Kasih masuk kasih. Masuk. Boleh ke buka? Takutlah dia. Tak ni nampak ni tahu dalam. Masuk dalam lagi Dinda. Ibu tengok ni. Tengok ni. Sekejap. Ibu nak tengok apakah dalam ni. Tak ada ni, memerang. Dalam ni. Beri bambu. Beri bambu. Kita tengok dia orang buat apa. Oh. Bebek tangan kasih ayah. Tak ada apa-apa. Suka hati je. Main buka je. So, dia orang ambil gambar fish. Okay. Tengok, ayah sekarang ni tengah main game. Ada game kat sini. Ayah kena buat kura-kura tu laju ke? Jangan ni, jangan langgar Jangan langgar? sampah. Oh, tak boleh langgar sampah. Alah, banyak sampah lah kat situ. Okay, Dinda pula. Dinda, jangan kura-kura tu langgar sampah tau, Dinda. Dah habis, dah menang. Go. Ibu pula. Ibu jangan kena sampah. Wih, pusing. Terkena. Alamak. Ayah dalam. Tengok ni ada sampah apa? Tin, plastik. Ini tandanya kita buang sampah dekat laut. Kita tak boleh buang sampah kat laut. Nanti binatang dekat dalam laut ni dia
terseksa. So kita kena bawa dia lari. Jangan kena sampah. Lepas ni awak pula main, okey? After this your turn, okey? Wah, saya menang. Yay, great job. Okay, yes. You can play. Jom masuk, jom. Jom masuk, jom. Oh. Mana ikan? Oh, kat dalam ni kita boleh nampak ikan lagi jelas lah. Kan? Oh, masukkan tangan. Adik, cepat adik, kasih. Tak ada apa-apa lah. Kaca ni memang nampak dalam tapi tak ada apa-apa pun. Ada air, tak ada ikan. Ikan Tengok ni. Ibu masukkan muka ibu dalam ni. Seronok lah. Kita boleh nampak ikan ni makan lumut. Yugo. Tu tengok atas tu. Tu ikan tu. Dia makan. Ada dia makan tu. Wah, comel. Tak ada apa-apa lah. Tak apa-apa. Tak payah takut. Tengok tu kakak pegang. Tak ada apa-apa pun. Ikan tak ada makan pun. Kasih. Jangan takut, okey? Nanti kena berani. Kena berani. Ada kakak pegang atas. Okey je. Korang tengok tu. Nampak apa? Ikan ni nampak tulang Nampak dia dekat je. kan? Alah, kesiannya budak ni nak tengok. Okey. Okey, tengok. Nampak tak? Tengok dekat-dekat. Nampak tak ikan tu kasih? Hilang je. Nampak kan? Pegang dek ni kat depan adik ni. Kasih pegang kasih. Tu ayah. Masa tengah ayah kata macam berenang. Kena kalau jumpa macam gini dia kena tengok macam gini tau korang. Dah. Sekejap lah, ibu belum puas lagi. Ibu nak tengok ikan ni. Tengok ni adik, cepat kasih, tengok kasih. Kasih. Kasih takut. Ibu pula nak tengok. Uish. Macam kita duduk dalam ni. Cantik gila ikan ni. Nak tengok tak? Nak tengok tak tu ikan dia? Cantik kan? Ikan warna merah. Apa nama dia? Okey, seterusnya kita nak Kalau tapak sebenarnya kita masuk arah sini, kita cuci tangan sabun dulu. Visual ni boleh lepas dekat saya. Okey, jom. Kita masuk. Jom Dinda. Masuk. Okey, sekarang ni Dinda akan pegang starfish. Wash hand dulu. Dinda, jomlah. Dengan ibu. Ibu nak. Kita sudah belum tu kita suruh kita basuh tangan. Dinda, basuh tangan. Nak tak? Tak nak. Okey, pakai sabun, bilas bersih-bersih. So, ibu nak pegang starfish. Dia suruh kita basuh tangan pakai sabun. Pegang satu jari yang dalam kotak saja. Tangan kita dalam kotak ni sampai elak yang kristal. Oh, hilang. Saya pegang rasa apa Dia tak. Dinda tengok ni. Dinda tak nak pegang, Dinda takut ke? Takut ke? Jom, tangan. Ibu anukan. Sinilah. Sini. Okey. Sini. Tak ada apa-apa lah. Jomlah. Okey, jom. Oh, dia akan keraskan badan dia. Dinda. Itu hidup ke? Oh. Ayatkan ni betul. Oh, rasa dia macam ni. Ni toys. Ini mainan. Okey, cuba kasih pegang. Sekejap. Kasih. Lepas ibu cakap dengan Dinda, starfish tu macam batu. Okey, dia nak pegang. Sesi tangan. Sesi. Okey. Lepas tangan letak sabun. Kena betul-betul hygiene. Nak pegang starfish. Okey. Adik nak wash hand. Adik nak pegang starfish ke? Jadi rasa dia keras je, tak ada apa-apa. Lagi. Kan? Cepat. Dia main chocolate chips. Chocolate chip Okay, cepat. Apa je? Yeah!
Dinda berani. Thank you. Wow. So, ayah dengan kasih dah kat dalam ni dah. Masa kita sibuk-sibuk pegang starfish, diorang dah jumpa seahorse. Wah, lawannya. Adik jumpa apa ni? Adik jumpa apa? Oh, geli apa? Kenapa? Ish, banyaknya. Ibu tak perasan. Tengok ni, seahorse. Ada yang mengandung. Oh, diorang berbelit pada pokok ni lah. Ih! Macam ulas. Ni, tengok ni. Apa ni? Nanduk. Kuda laut. Kuda laut yang mengandung. The newborn seahorse babies then hide in nearby seagrass until they're fully grown. They're often difficult to spot because they're so tiny. Ya, nak jalan-jalan. Atas. Seahorse Dinda. that carries the babies. And the male seahorse then keeps the babies. Dinda, sini sekejap. Apa yang Dinda rasa bila Dinda nampak seahorse ni? Ha, rasa takut. Bentuk dia macam unicorn. Kenapa panggil pari-para? Biasanya kalau kita pergi diving or shopping, kita akan perasan yang fish ni akan ada dekat bawah coral reef. Jadi dia memang friendly sikit. Lagi satu sebab dia masih baby, dia mungkin dalam 3 tahun macam tu baru. So dia very curious lah sebenarnya. Sama umur dengan adik. Satu umur dengan kasih. Tu. Boleh datang dekat ke tak boleh? Lagi satu, pari ni sebenarnya boleh kesan warna. Oh. Sama pas pari, dia akan rasa kita dalam sebenarnya. Dia juga dalam science and fiction. Bahasa Inggeris kita panggil equalate shark ataupun jerung cicak. Jerung cicak. Ni jerung cicak. Sebab kalau dia berenang atas pasir, nampak macam cicak jalan. Oh, yang ni. Betul. Jerung cicak. Tengok tu. Oh, mana ular? Boleh lah. Kenapa tak boleh? Kecil. Ni umur. Awak ikan bumi. Hai. Kakak. Ayah, dia sibuk. Nampak Dinda? Ha? 1, 2, 3. Jap. Dekat sini, Dinda akan lukis atau warna satu fish. Dan fish tu akan pergi ke dalam tu. Kat sini ada kasih juga. Ayah pun lukis fish. Okey. Okay, cepat kasih. Kasih lukis apa ni? Ni kasih pilih color merah. Ha, color. Color udang. Kasih lukis pakai ni, brush. Dinda pilih ikan clownfish. Yang kasih pilih udang. Okey, Dinda colourful. Kalau tak dia pakai cat ni. Boleh cat. Okey, lepas tu Dinda nak corakkan dia macam mana, Dinda ambil pen. Dinda lukis corak dia. Pakai marker ni. Dia tulis nama Dinda ke. Pun okey lawa. Okey, kasih dia punya udang dah jadi warna kuning dah. Pandainya kasih. Oh. Okey, lukis dulu ikan, nanti ibu tunjuk dia orang ikan Dinda macam mana. Kasih punya dah siap tu ah, keluar dah. Mana? Oh itu ah kasih punya. Tu kat sini.
Okey. Jom kita cari kasih punya kat sana. Dinda, finish kan Dinda? Finish. Dinda tulis nama, tulis nama. Tulis nama Dinda. Dekat sini, kat dalam badan ikan. D I N D A. Okay, finish. Finish. Submit. Okay, swim. Kita pilih dia untuk berenang. Okay. Tengok ni, tengok kat sini dulu. Ikan Dinda. Tu. Ikan Dinda. Tu kasih punya udang. Ada merah-merah sikit. Mana cari Dinda punya ayah? Dia nama Dinda. Dinda. Dinda pakai apa? Warna merah. Dinda. Dinda. Tak, dia kena pusing belah sana. Tak nampak. Dindanya terbalik lah. Tu ikan Dinda. Kita tengok hasil lukisan tangan dia orang berenang dekat situ. Nak apa? Nak lagi? Buatlah lagi situ. Okay, Dinda nak colour starfish. Okay, nak buat apa? Okay, Dinda colour dulu. Kasih dah penat ke? Kasih dah penat. Kasih dia nak main kat sini je. Hai. Kasih. Hai. Cik, bye-bye. Bye-bye. Starfish Dinda dah jadi Patrick. Okay. Kami swim. Okay, dia akan muncul dekat sini. Dinda, kenapa dia lukis macam tu? Tengok deh, cantik. Kita masuk sini pula. Dah habislah, dah keluar. Apa? Belum lah. Oh, ni lawa jellyfish. Sini Dinda, sini. Cantiknya. Cantik. Cantik. Bangku. Dekat rumah SpongeBob ada kan? Boleh tukar-tukar warna. So Dinda tengah tekan warna. Oh, dah okay je Dinda. Oh, tu lawa. Saya suka warna ni. Cantik sangat-sangat. Tengok tu. Dah habis. Wah, besar gila ikan ni. Apa yang Ada tu. Tu. Wih, ikan tu besar. Tak ada Ibu, orang. ikan tu besar. Ya. Ibu. Besar kan adik? Ibu. Wow. Wah, besarnya. Wah, kat sini tempat ikan besar-besar lah. Terima kasih. Apa? Wah, laju dia lari. Lari, berenang. Wah, besar. Jom adik, jangan adik. Besar kan adik, nampak tak? Bagi makan. Tengah bagi makan ke? Ada apa Dinda? Boleh masuk dalam ke? Masuk Dinda. Boleh duduk kat tengah-tengah tu. Cepat Dinda masuk. Ibu. Aduh. Okey, ayah masuk ayah. Ayah masuk. Dah dengan Tara! Ayah! Dinda! Itu gerak kan?
Kasih pucat je kasih. Kasih takut ke? Kasih tengok apa? Tu sampah. Ni tempat perhiasan dia. Kasih pegang fish nak fish? Jom. Kita ke sana ada apa? Wah, ketang. Besar tu. Ni tempat dinner kan dah main tadi. Dah tak makan. Ni kau ambil makan ni. Oh, besar. Kasih geli ke? Geli tengok. Kasih. Kasih takut tengok tu. Wow, daripada sini lah. Wah, besar. Mana? Oh, boleh nampak. Ikut. Lihat adik, ayah nak tengok. Wow. Wow. Nah, beli kali itu tadi. Dah habis dah. Sayang. Adik kena bertenang dek jumpa ikan. Ikan tu yang selalu kasih makan tau. Hah? Ya, kasih jumpa ikan gelabah. Ada geli kot tengok bentuk-bentuk. Comel itu. Lah, masa ikan ni kecil je. Kita dapat di kata jemput. Kata dia lah. Okay, Dinda sangat tak sabar ya nak pergi kat tempat souvenir tu. Jomlah kita tengok. Ada saja. Dan ada sedikit saja. Oh. Manakah kita? Tak ada. So kita nak tengok gambar yang kita ambil kat awak depan pintu masuk tu tadi. Tu. Kak, tak boleh ambil gambar. Oh, tak boleh gambar. Macam mata aku. Alah. Oh. Pegang mikrofon. Siap foto ya. Macam mata. Kejap. Dia nak tengok. Tengoklah bawah shop. Tak tahu gambar dia macam ni. Semua sama. Ya, awak. Okay. Thank you. Okay. Adik tak boleh tekan pun adik. Kasih nak tekan. Kat sini dapat souvenir dia. Wow. Tapi macam mana macam mana? Nak apa dek? Nak pegang. Dia nak pegang. Fish magnet. Oh, fish magnet. Dalam dia tu ada. Oh. Tengok ni. Apa tu Dinda? Wah, comel. Ayah. Jellyfish. Kasih sini kasih pegang ni. Tengok ni. Takut. Ayah adik takut. Takut ni, Kafari. Takut. Adik bebek jangan pegang tu. Taklah, ibu tak kacau lah. Taklah. Tengok ya. Tengok ni. Ni bintang betul-betul. Mm-mm. Dek. Adik cuba Sini pegang. ada animal. Bebek adik ada cawan tu belakang. Dia takut lah.
Dah. Ifan. Do you know my crew? Takut je lift, dia takut ni starfish. Suka betul lah nak buat si kasih ni takut Tak nak. So, lepas dah keluar dari sea life tu, kita nak jalan-jalan ke hotel dia ni. Dinda, dah penat ke? Dah penat lagi? Oh, water park. Tengok tu, dia Sana tu water park. Dia nampak rumah orang hotel tu. Rumah siapa? Hotel. Hotel lah. Ini hotel lah ni. Ni nanti boleh ke banyak duit boleh? Ush, boleh. InsyaAllah. Anak kita ni nanti bila banyak duit boleh ke? Ayah? Dinda tanya nanti banyak duit boleh? Boleh. Ambil gambar kat sini, jom. Sini. Ini nak sedang. Wah, besarnya. Wow. Okay, jom. Yeay, dah habis dah kita punya vlog dekat Sea Life Legoland Malaysia. So, menarik tak? Menarik. Wow. So, kita tanya Dinda. Dinda rasa okey tak? Okey kan? Kasih kata gusi dah. So, nampaknya jumpa korang the next vlog. Kita nak pergi mana? Bestnya vlog jalan-jalan ni, Ayah. Tolonglah bagi kita orang jalan lagi. Okey? Okay. Okey, bye-bye. Ciao. Bye. Jangan lupa tengok Roblox Mr. Hakimi. Betul, jangan lupa tengok Roblox Ayah.